kalau tidak ada accountability yang jelas, maka mereka pun lama-lama main politik. Perlembagaan kita dibangunkan dengan hasrat bahawa badan rakyat yang tertinggi dalam negara ini adalah parlimen. Kerana parlimen adalah satu-satunya badan yang mana suara rakyat itu boleh dizahirkan melalui pilihan raya. Dan kita, perlembagaan kita adalah berasaskan kepada sistem raja berperlembagaan. Dan ia perlulah dilaksanakan melalui kuasa rakyat yang dizahirkan di dalam parlimen, kerana akhirnya kuasa itu mesti ada di tangan rakyat. Dan bagaimana rakyat ada kuasa itu ialah setiap 5 tahun dia pergi pilihan raya, dia tak suka dia buang. Tapi kalau contohnya dengan alasan hujah yang ada, jangan libatkan ahli politik, jangan libatkan parlimen semua ni, maka rakyat tidak ada kuasa dan juga suara langsung dalam proses itu. Sedangkan kuasa yang ada kepada pendakwa raya itu, PP itu, adalah jauh lebih besar dan akan mengesani hidup rakyat dengan lebih besar berbanding dengan Perdana Menteri pun. Sebab dia yang akan tentukan siapa yang kena dakwa, siapa yang drop, siapa yang masuk penjara berapa puluh tahun, semua dia tentukan. Tapi dia tidak bertanggungjawab kepada sesiapa, hanya malah sekarang dalam draft sekarang kita tak tahu tau dia bertanggungjawab kepada siapa. Dia yang disebut hanyalah soal lantikan. Dia dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Tapi dia bertanggungjawab kepada siapa ni tak tahu. Jadi sebenarnya we are creating one person yang terlalu berkuasa. Dan kita juga dah lihat di negara-negara lain. Kalau tidak berhati-hati, baik mahkamah ataupun baik pendakwa raya, kalau tidak ada accountability yang jelas, maka mereka pun lama-lama main politik. Maksudnya, kalau dia tak suka dengan kerajaan itu atau Perdana Menteri itu kan, maka dia dakwalah Perdana Menteri itu. Jadi kerajaan bertukar ganti kerana pendakwa raya go after the Prime Minister. Dia berlaku di negara-negara lain. Jadi sebab itu bagi saya alasan kononnya lah yang ini tidak boleh melibatkan parlimen, ini alasan yang lemah lah, kerana dia tak menjawab maksim yang paling penting tadi. Power corrupts, absolute power corrupt absolutely. Jadi sebab itulah the antithesis kepada power and corruption ialah devolution of power. Kalau kuasa itu dipusatkan di tangan beberapa orang saja, maka dia boleh buat ikut suka apa dia nak lah. Kerana dia di dalam kalangan bubble 4-5 orang tu, there's nothing anyone can do about it kan. Tapi bila the power is devolved, and yang kita cadangkan, power must be devolved to parliament by layering it kan. Maksudnya lantikan, kemudian pemecatan, ada mekanismenya kalau parlimen merasakan ada salah laku ataupun prestasi tak baik kan. Dan juga dia mesti bertanggungjawab kepada parlimen. Dengan cara itu maksudnya kita memecah-mecahkan kuasa yang dipusatkan itu kepada badan-badan yang berlainan. Jadi bila dia dipecahkan kepada badan-badan yang berlainan, maka dia nak kena balance dan dia nak kena pastikan bahawa dia tidak menurut kehendak hanya 1, 2, 3, 4 kumpulan saja. Dia nak kena fikir pasal semua. Jadi soal mutu ahli parlimen itu, yang itu juga tanggungjawab kita bersamalah sebagai rakyat. Kita kena pastikan yang parti politiknya, kita kena pastikan calon-calon yang kita letakkan sebagai ahli parlimen itu calon yang berkemampuan, berakal, berakhlak kan. Rakyat pula kena pilih mereka yang betul-betul boleh menjalankan tugas itulah. Jangan pakai ikut parti letak. Orang dulu orang kata letak songkok pun boleh menang. Janganlah letak songkok. Janganlah pilih songkok kan. Apabila itu berlaku, barulah kita sampai ke peringkat semak imbang yang baik. Barulah power is devolved accordingly kepada parlimen
dan pendakwa raya yang bakal dilantik itu, dia kena berhati-hatilah kerana dia tahu bahawa tindak tanduknya itu akan turut dipantau dan Parlimen ada kuasa, dan kuasa yang Parlimen ada itu ialah sumbernya datang daripada kuasa dan suara rakyat yang dizahirkan dalam pilihan raya.